Satu lagi resepi legend yang wajib kena ada setiap kali hari raya. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang masak 1 kilo gula dengan setengah botol oren sangkuik sampai dia pekat. Lepas tu tambahkan setengah botol pewarna hijau dan setengah botol esen pisang. Pastikan tutup cepat-cepat lepas kita masukkan esen pisang. Sementara tunggu dia suam tu, bolehlah kita susun kita punya kuih raya. Kalau korang tercari-cari kuih raya yang sedap, yang premium, yang pure butter, Akak suggest korang ambil dengan Talhah Cookies. Setiap tahun memang wajib akak repeat order dengan Talhah Cookies sebab favourite anak-anak dengan encik suami. Dia punya cookies banyak sangat variety. Lepas tu semua sedap-sedap. Memang confirm korang takkan jumpa dekat tempat lain. Lepas dah siap susun cookies semua, bolehlah kita sambung buat kita punya air. Sebenarnya cordial yang kita buat tadi nak minum terus macam tu pun boleh. Just tambahkan air dan ais. Disebabkan hari raya, jadi kita buat air kita ni special sikit. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, air koktail Jimmy Asmara. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Ditambah pula kalau makan dengan kuih raya dari Talhah Cookies. Buka-buka je balang kuih raya ni, terus semerbak bau pure butter. Yang ni antara favourite akak. By the way, korang boleh ambil juga yang gift box punya. Kalau bagi dekat bakal mak mertua, memang confirm jadi menantu. Sekian dulu untuk kali ni. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.